Okey guys, hari ni Wan Cina nak cerita sikit pasal jenis-jenis tayar 4x4 yang ada di pasaran Malaysia. Okey, banyak orang nak tukar tayar 4x4 tapi dia tak tahu apa jenis yang dia nak tukar. So hari ni Wan Cina nak cerita sikit pasal ilmu ni, nak bagi tahu korang, lain kali korang tahulah macam mana nak pilih tayar untuk kereta 4x4 korang. Okey. So kita bermula dulu dengan bunga yang paling halus. Yang belah kanan Wan Cina ini adalah tayar bunga HT. Okey. So ada 4 jenis bunga di depan Wan Cina ni, kita start dulu HT lah. HT adalah highway terrain. Ini adalah untuk perjalanan biasa atas jalan raya ataupun highway sahaja. Adalah lebih senyap dan juga lebih sesuai untuk atas jalan raya. Pakai dekat kereta yang tak masuk kebun ke, tak masuk site ke, tak masuk macam mana, memang sesuai untuk korang. Okey. So yang kedua ini iaitu bunga AT. Okey, bunga AT ialah all terrain. Okey, all terrain ialah kebun, jalan raya biasa, semua dia boleh masuk. Okey. Dia nak cakap sangat sesuai tu tak ada, tetapi dia macam tayar universal untuk 4x4. Nak masuk kebun boleh, nak masuk yang jalan raya pun tak ada masalah. Nak masuk kebun tu janganlah yang basah-basah sangat, nanti tak boleh keluar, tak boleh buat apa nanti. Nanti nak towing, Wan Cina ada towing juga. Okey, so sebenarnya kita tak payah cerita banyak dekat tayar AT ni sebab dia tayar universal. Nak cakap masuk kebun ke jalan raya biasa tak ada masalah. Potong air, grip semua okey. Okey, so bergerak kepada yang ketiga iaitu rough terrain. Okey, ini adalah tayar AT daripada jenama Toyo jugalah. Okey, ini bunga dia lebih kasar daripada berbanding AT. Sebab apa? Sebab dia lagi kasar lah. Korang boleh nampak dah dari bunga dengan bunga AT ni, dia memang lagi kasar daripada AT. So kalau cengkaman dia di tanah lebih bagus berbanding dengan AT. Okey. So tak payah cerita banyak. Nak cakap bunyi tu ini mesti lagi bising daripada AT. AT mesti dia bising daripada HT. HT yang paling tak bunyi. Okey. Kita bergerak kepada tayar yang paling bunyi dalam tayar 4x4 iaitu tayar MT. Okey, tayar MT kenapa dia paling bunyi? Sebab dia paling kasar. Paling kasar untuk pemain-pemain jambori ke, masuk hutan, memang camping ke, sampai tayar tu masuk sungai ke macam mana, tayar ini adalah paling sesuai untuk orang. Okey. Sebab tayar ini memang cengkam habis dekat tanah. Okey. So tetapi dia agak bising sikit lah. Nak pakai jalan raya tak ada masalah. Tapi kalau korang boleh tahan kereta korang bunyi macam F1, tak ada masalah. Okey, so itu saja untuk video kali ini. Video yang sangat asas-asas, sangat basic saja untuk ilmu 4x4 punya tayar. Itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka video kali ini, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Rim, cari Wan Cina. Thank you guys.